So tuan-puan kalau boleh, tuan-puan identify satu masa. Ni satu teknik lagi tuan-puan. Identify masa. Ni benda yang saya akan cerita tapi dah tercerita sekarang ni. Nak cerita petang nanti, tapi tercerita sikit. Nanti petang saya panjangkan benda ni. Tentang timing. It's very important tentang timing dan sebagainya. Right. So kita fokus on the visualization. Ada 5 elemen bila kita nak visualize. Tuan-puan kena tulis 5 elemen ni. 5 elemen ni penting tuan-puan. Nah, ni bukan saya cakap tuan-puan. Elemen, sebelum saya cerita pasal 5 elemen ni tuan-puan, tuan-puan pernah dengar tak tentang marshmallow test? Marshmallow test. Pernah dengar tuan-puan? Tak pernah ya? Ada satu eksperimen tuan-puan dinamakan marshmallow experiment ataupun test lah tuan-puan. Ni dibuat di University of Columbia dan profesor yang terlibat yang buat benda ni nama Walter Mischel. Walter Mischel dia buat kajian ni. So apa yang berlaku? Dia bawa kanak-kanak masuk dalam bilik seorang demi seorang, dia letak marshmallow. Dia letak marshmallow atas pinggan. Dia letak 2 marshmallow. Dan dia kata dekat kanak-kanak ni sebelum dia keluar ataupun yang pengkaji lain, eksperimental lain, bagi tahu dekat kanak-kanak ni, kalau you makan, you boleh makan sebiji je. Tapi kalau you tunggu saya keluar dan saya balik-balik semula, you boleh makan 2 biji. Kalau you makan, lepas saya keluar, you makan sebiji. Tapi tunggu sampai saya balik, boleh ambil 2 biji. Dan dalam tu ada 2 biji. Dia tengok apa yang berlaku pada kanak-kanak ni. So apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan? Ada kanak-kanak ni dia macam biasalah kanak-kanak kan dia tengok, lepas tu tangan dia pegang, bersentuh-sentuh sikit, lepas tu dia rasa kan, macam-macam gaya tuan-puan, macam-macam gaya, ada dia kuih-kuih sikit kan, kuih-kuih sikit tu dia tengok, ada orang kan nampak tak nampak dan sebagainya. Dan ada yang makan, ada yang tak. Bila eksperimenter datang balik, dia kata was very good, dia tak ambil, so you have 2 now, so dia pun makan 2. Ada yang dah makan 1, dia kata it's okay, you take what you want, is okay, thank you very much, so bawa keluar dan sebagainya. So apa berlaku? Beberapa tahun selepas tu, mereka ni di follow up tuan-puan. Bukan berapa tahun, puluhan tahun di follow up. Ni cerita ni marshmallow eksperimen ni lama tuan-puan. Bila di follow up, dia dapati kanak-kanak yang tak tunggu, kan, dia tak boleh tunggu, tak sabar, terus ambil benda-benda, terus makan marshmallow itu, makan 1. Mereka ni dalam kehidupan mereka ni tuan-puan, di dunia akademik ni, dunia yang tak cemerlang. Nombor 1, dunia akademik dia tak cemerlang. Nombor